Horas kiri mana dia ketat tersenop dul. Aku sampai jadi blur lah. Ketat sebelah mana? Belakang ketat. Belakang. Depan ni longgar kan? Kan aku nak longgarkan ni. Murah sangat. Tembak ke tu? Macam ilah susah sangat ni. Kita nak torpedo. Kena bagi lama sikit. Kat Mariki tu, dia lari pula pun. Tak mau pun dah makan dah. Tak kena kan. Ikut yang orang kisah awal. Tak apa dah. Awal tak apa. Kalau ada rezeki, ada. Kalau tak ada rezeki, tak apa dah. Saya tak jalan, tak apa. Tapi kalau lah mini, jam lah. Kita jam lah. Kita dah. Itu tak buat ikan lah. Dia lari ekor. Banyak ekor. Lah. Ada ikan lagi kat bawah tu ada. Nampak tadi. Tuan kan. Dia bajak kat tu. Tapi tak nak makan lah. Dia duduk hambat ikan. Uish. Tak kena. Surutan. Macam tak. Alah. Orang sini tak ada lah besar mana. Tapi dia punya fat puas hati lah. Betul? Ni kena arung macam ni lah Saya ada di zona tu. Okey. Terus. Tarik pelan. Dia tahan tadi. Dia rasa macam letak Dia tahan kan? Aku tolong sanggup kan? Dia rasa macam letak Okey kat ni. Cantik lah teman sini. Cantik lah. Oh, dia cantik sebab dia ada family. Yeay. Alhamdulillah. Hemat. Okey, boleh lah geng. Terima kasih. Banyak sama tak kena tembak ni. Tak tahu.